Banyak sangat berjanji ni tapi tak tunai kan? So hari ni korang pilih, nak kita restore lajak ke nak restore C70? Lajak ke C70? So Tio, apa kita nak buat dulu plan kita ni? Kita tukarkan set Y Ami. Tukar kamu set Y. Lagi tajuk. Ni dua ni je kau pilih. Lajak ni kan dah siap, nak tukar setup je. C70 ni apa progress pun belum ni? So, C70. C70 lah. Jom. Okey Tio, so sekarang ni aku nak tanya. Untuk projek kali ni, barang apa yang kau beli ni? Ketang pasir dengan plug Ami. Ni. Confirm hidup lah. Hidup. Kita tengok kejap lagi. Hidup ke tak hidup. Episod awal-awal ni kita tak panggil restore. Kita just nak hidupkan dia je. Lampu nak kena bagi menyala. Enjin nak bagi hidup. Bakul buang, side mirror cabut. Lepas tu masa exhaust open lah terus. Jangan. Tak boleh exhaust open dulu lagi. Kita kena bagi hidup. Dah boleh jalan. Kita inspection dulu. Nak masuk exhaust open ke, 110 ke, dream ke, itu kendian. Okay. Kau boleh buat dia? Boleh. Kita nak dengar motor ni hidup hari ni juga. Dah hidup, baru kita cerita benda lain. Sap. Jam terus bawah. Buka kabel lah. Oh yeah. Aduh, bekat sial. Macam kencing-kucing warna dia. Gam-gam macam tu. Tapi petrol ni pun rasa gam. Petrol segam. Dia Sebab getah kau pegang tu kot. iodine. Tiba. 6.5 hours later. Okay, dah berjaya Tio Dah percaya. Sekarang ni carburetor dah berjaya dikeluarkan. Tio sekarang ni suspek dia punya slide tu dah berkarat. So ketang pasir tu gunanya untuk Gosok. gosok slide. Yeah. Tapi kalau sekarang ni punya cerita, kalau slide tu tersangkut, tak sangkut tak? Macam ni dah buka. Boleh keluar. Okay. So kita akan ketang pasirkan sikit slide tu. Masuk petrol apa semua. Buka plug. Hidup kan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sibuk? Kenapa? Sumbat ni. Sumbat teruk ke? Tak ada lubang terus weh. So, sekarang ni macam mana? Nak servis terus lah? Terus terus lah. Ada kit lah. Gosok-gosok je. Gosok-gosok. Fokus betul. Banyak taik dia.